Kalau kita ke tanah suci, pastikan kita cuba berdoa di 3 tempat yang sangat-sangat mustajab. Yang pertama adalah multazam, yang mana dalam hadis maksudnya tidaklah seseorang berdoa di multazam melainkan Allah mengkabulkan doanya. Yang kedua, Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah sebahagian daripada binaan Kaabah. Di Hijr Ismail ini juga terdapat satu kisah yang mana Siti Aisyah ingin solat di dalam Kaabah. Lalu beliau meminta pada Rasulullah untuk solat di dalam Kaabah. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, solatlah kamu di Hijr Ismail kerana sesungguhnya kaummu telah mengurangkan binaannya. Dan juga Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada binaan Kaabah. Dan yang ketiga adalah Raudah. Yang mana dalam hadis Nabi sendiri, Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah." Antara rumahku ke mimbarku adalah taman daripada taman-tamannya syurga. Jadi kalau kita masuk ke dalam Raudah tu, ibaratkan kita dah masuk dalam syurga. Dan juga apa yang kita doa takkanlah tak mustajab kan. Boleh save video ni, boleh share video ni supaya video ni jadi manfaat balik kepada kita, insya-Allah.